Pertarungan sengit antara Loki dan Ragnir melawan Emu masih lagi berlangsung dan Emu masih lagi bertikam lidah dengan Ragnir. Yes, walaupun kita tak faham Ragnir ni cakap apa, tapi dari chapter lepas, Little Bro basically squeaking non-stop sambil menunjukkan jari tengahnya kepada Emu. Betul lah tu. Kesal dengan Loki dan Luffy yang tak mampu dikawal melalui teknik Domi Reversi, Emu berhasrat melenyapkan mereka berdua, sama seperti seseorang yang bernama Dozan, dan mereka sambung bertarung. Perspektif kemudian beralih kepada kampung di barat Elbaf di mana mimpi ngeri terkuat yang telah dimanifestasi Killingham sebelumnya, Dewi Hujan Zaza telah menyerang kampung tersebut dengan tujuan untuk menculik kanak-kanak di sana. Tatkala ini, ibu-ibu dan penjaga kanak-kanak yang diculik telah bangkit untuk menentang Zaza walaupun dalam keadaan kehilangan banyak darah dan perlukan rawatan kerana sebelumnya mereka telah memeluk kanak-kanak yang diselubungi duri dari teknik Somers yang membuatkan mereka cedera di seluruh badan mereka sambil mereka menahan kanak-kanak tadi dari jatuh dari alam matahari ke underworld. Dalam masa yang sama, Sanji juga telah sampai ke sana dan mungkin pertarungan antara Sanji melawan Zaza bakal berlaku pada chapter akan datang. Tapi persoalannya yang lagi penting, adakah kali ini Sanji bakal melanggar prinsipnya untuk tidak melawan wanita sama sekali demi menyelamatkan warga Elbaf, atau sekali lagi kita akan melihat senario Sanji dengan hinanya merayu minta tolong ke orang lain. Kemudian kita melihat kalau Gunko masih lagi dikurung dalam Ice Flash Freeze Ragnir, dan ini membuktikan kalau Ice tersebut memang tidak boleh dicairkan oleh sesiapa pun, even daripada serangan Emu, melainkan oleh Ragnir sendiri. Situasi Gunko telah membingungkan Brook. Gunko seolah-olah mempunyai 3 personaliti berbeza. Gunko juga sepatutnya telah berumur 77 tahun dari hari terakhir Brook berjumpa dengannya. Namun selepas melihat kuasa Emu yang mampu menukarkan seseorang kepada syaitan di depan matanya sendiri, Brook menjadi semakin pening untuk menentukan adakah Gunko patut mereka anggap sebagai lawan atau sebaliknya, sehinggalah membawa dia untuk mengimbau apa yang berlaku 70 tahun yang lalu di kampung halamannya, Esperia. Esperia adalah sebuah negara yang kaya dengan muzik dan terkenal sebagai negara pembuat instrumen muzik. Dengan studio instrumen menghiasi kaki limanya, rumah opera yang megah dan seni bina bangunannya yang meng-highlight bentuk nota muzik, kisahnya bermula di subuh yang cukup biasa. Kedatangan matahari pagi telah disambut dengan nyanyian Brook dengan pos seperti nikah. Dahulunya Brook sangat rapat dengan puteri kerajaan Esperia, Shuri. Yes, waktu ni Gunko masih dikenal sebagai Shuri dan masih berumur sekitar 7 tahun. Brook menjadi ketua kepada battle convoy di sana dan sangat dihormati dan menjadi salah satu dari 2 bintang di Esperia dengan tekniknya yang sangat terkenal, 3-pace Ham Notch Slash, yang kecepatannya bahkan membuatkan sasarannya tidak sedar mereka telah dipotong. Manakala seorang lagi bintang yang tidak kurang hebatnya adalah permaisuri kerajaan tersebut sendiri, Permaisuri Kandel. Esperia diceritakan di sini dalam keadaan aman. Yes, satu ayat yang terang benderang membawa foreshadow kalau negara tersebut bakal menjadi huru-hara. Tapi chapter hanya sampai di sini. So, ayuh kita ke teori untuk chapter ni. Dalam chapter ni, satu lagi nama yang asing bagi kita telah dipetik, Dozan. Nah, siapakah Dozan? Adakah dia nama sebenar bagi Joy Boy? Adakah kerana nama dia juga bermula dengan huruf D? Ada yang berteori kalau tekad D atau Will of D diambil sempena namanya, sama macam ketika watak penting Davy Jones diperkenalkan. Aku rasa tidak sama sekali, kerana Emu sendiri telah banyak kali ditunjukkan mengistilahkan Joy Boy dengan nama Joy Boy. Sebaliknya, pada pendapat aku, Dozan ni adalah individu yang digelarkan sebagai The God of War sebelumnya. Aku percaya nama Dozan diambil dari cantuman 2 perkataan, di mana kedua-duanya adalah onomatopoeia yang merujuk kepada perkataan yang digunakan untuk menzahirkan atau mengistilahkan sesuatu bunyi yang selalunya dipakai di dalam komik atau manga. Dan kalau korang perasan, onomatopoeia inilah yang Oda zahirkan bukan sekadar dari bunyi kepada perkataan, malah dari perkataan kepada beberapa karakter yang digelar dewa dalam One Piece seperti Nika dan Zaza. Nah, perkataan Do dari Dozan diambil dari perkataan Dosun yang seringkali dikaitkan dengan bunyi tukul yang menghentam, dan Zan diambil
dari bunyi tebasan daripada objek yang tajam. So, nama Dozan kemungkinan diberikan kepada God of War untuk melambangkan pukulan tukul yang dipakainya tersangatlah pantas sehingga ia menjadi seolah-olah tebasan dari pedang. Imu dilihat sengaja memetik nama Dozan untuk mentaunting Ragnir yang sangat rapat dengan God of War sebelumnya, supaya Ragnir menjadi semakin marah dan hilang kawalan diri. Dan somehow atas satu sebab entah kenapa, Imu memang suka cari gaduh dengan si tupai ini. Nah, ada sesuatu yang menarik dengan rupa Brooke dan Raja Esperia Leuven, di mana rupa mereka seakan sama dengan Rox dan Blackbeard. Leuven agak mirip dengan Rox, manakala Brooke sendiri agak mirip dengan Tish pada waktu kecil, dan ini membawa aku untuk beranggapan kalau what if mereka berdua ni juga adalah berasal dari keturunan Devi, dan hal ni jugalah yang menjadi punca kepada kejatuhan kerajaan Esperia apabila seseorang dari World Government mendapat tahu keberadaan Devi Clan di sana. Nah, disebabkan hal ni jugalah Brooke telah menjadi buruan World Government dan end up berkelana sebagai lanon untuk melarikan diri dari World Government, manakala Shuri telah dipaksa dan dirasuk untuk membunuh bapanya sendiri. Selain kemiripan mereka, Brooke yang walaupun umurnya masih 20 dan menjadi anggota konvoi pertarungan negaranya ketika itu, somehow menyanyikan lagu yang identik dengan lanon yang dinyanyikan ketika mereka di dalam pelayaran, Bing Sake. Seolah-olah dia mempunyai pengalaman menjadi lanon atau berteman dengan lanon. Sedangkan Davy Jones merupakan sosok yang sangat berkait dengan lanon, malah menjadi sosok legenda dalam kalangan lanon. Sengaja atau kebetulan, Esperia juga sama dengan God Valley terletak di lautan West Blue. So, adakah keturunan Davy tidak hanya tertumpu di God Valley tapi juga tersebar ke beberapa pulau di West Blue, malah mungkin juga ke serata dunia? Dan ini juga membawa kita kepada teori kalau bagi kemungkinan juga merupakan dari keturunan Davy. Namun memandangkan Raja Esperia Leuven yang diduga keturunan Davy juga mampu capai ke posisi sebagai raja, adakah Davy Jones dulu juga merupakan raja sesebuah kerajaan namun berimpian untuk memanjat ke posisi yang lebih tinggi, iaitu untuk menjadi raja dunia? Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.